Tuhan. Cuma kenapa kita fikir balik, kenapalah Tuhan buat umat Islam mati, dibunuh, dihalau dan sebagainya. Allah Ta'ala ingin menunjukkan betapa sunnatullah, Allah putar giliran siapa yang berkuasa atas muka dunia. Sekejap Allah bagi pada orang beriman, kemudian dijatuhkan itu, naik pula orang kafir, lama orang kafir jatuh, naik ke Islam. Silih berganti, begitulah sampai kiamat. Kalau orang tanya kita, kenapa saat itu? Kita pun tak tahu. Maka ulama pun sebut, melalui panduan petunjuk isyarat Allah, bahawa Allah Ta'ala mengangkat orang yang bukan Islam berkuasa. Tujuannya untuk menunjukkan. Allah suruh manusia tunjuk dan lihat sendiri. Bagaimana bila mana manusia kufur kepada Allah berkuasa, mereka memerintah dengan kezaliman. Kezaliman. Aku sebut dalam Quran, kamu tak percaya. Nabi sebut dalam hadis, kamu tak percaya. Maka Allah tukar. Bila mana tukar, tengok betul. Dibantai, dibunuh, habis keseluruhannya. Di Spanyol, tuan, di Andalusia. Cara dia nak bunuhnya sangat sadis. Dia telah buat satu iklan. Dia kata orang Islam ni, kalau nak keluar silakan. Nak berpindah ke negara lain. Dan kita sanggup sediakan kapal untuk mereka keluar daripada bumi Spanyol ataupun Andalusia waktu itu. Maka orang Islam pun tersepit. Dia pun rasa lega sikit. Keluarlah beramai-ramai. Ada suruh kapal. Naik kapal. Apabila kapal tu berlayar sikit, tuan, rupa-rupanya dia bunuh dengan kapal-kapal. Dia bakar api, dia bunuh habis. Yang berbaki lagi, dia beri kata dua. Sama ada untuk murtad masuk Kristian ataupun mati. Ini berlaku di bumi